Salam sejahtera, kita bersama podcast Sana Sini, episod yang ke-66. Saya Sivaraj Chandran. Saya Siva Murugan Pandian. Dan bersama kita hari ini Prof Mujibu, seorang penganalisis politik yang terkenal, sama seperti Prof Siva. Dan hari ini beliau bersama kita. Prof, apa khabar? Khabar baik, Datuk. Khabar baik ya. Datuk saya dah. Sihat. Ini kita panggil ni Siva Duo lah. Sana Sini ya. SS tu. Memang SS sana sini tu tepat sekali lah. Dia punya tagline tu untuk podcast kali ni. Boleh jadi Terima parti. kasih. Boleh jadi parti politik sana sini. Kalau ada tu saya boleh masuk kan. SSM. Tapi by the way, terima kasih Datuk atas kesudian untuk menjemput ke podcast inilah. Saya rasa Our pleasure. Ya, saya rasa podcast begini ni patut dipelbagaikan dan dikerapkan lagi kerana ini sebahagian daripada bagi saya pendemokrasian, bukan saja politik itu sendiri tapi keperluan untuk maklumat itu sampai dalam secara santai bagi membesarkan lagi tiang demokrasi itu. Betul. Okay. Kepada penonton, sila like, share dan subscribe podcast kami. Hari ini Prof, kita akan bincang tentang keadaan politik semasa. Baru-baru ni kita melihat banyak parti-parti politik baru, pengumuman-pengumuman daripada kerajaan, politik ada pergaduhan atau perselisihan faham di antara parti-parti dalam kerajaan. Jadi rakyat pun sekarang kekeliruan. Apa sebenarnya yang berlaku? Kita dah adalah masalah geopolitik dan dalam negara kita mempunyai isu-isu berkaitan dengan parti-parti politik, uncertainty lah, tak pasti apa akan berlaku dalam masa depan. PRB 16 dah makin dekat daripada pengumuman-pengumuman dan juga janji-janji kerajaan dan sebagainya. Saya rasa ini topik yang relevan lah kita boleh bincang dan akan beri pencerahan kepada penonton-penonton kita dan apa sebenarnya berlaku. Apa pandangan Prof tentang pilihan raya Johor? Barisan Nasional akan menghadapi musuh-musuhnya secara solo dan dia ditentang atau dicabar oleh kepimpinan Pakatan Harapan yang juga Perdana Menteri yang juga pengurusi Kerajaan Perpaduan. Jadi ini tidak memberi satu image atau mesej yang cerah kepada pengundi dan juga masyarakat keseluruhannya. Apa pendapat Prof? Ya, satu sisi benar bahawa pilihan raya di Johor itu berlaku dalam satu lagi setting yang amat unik bagi saya. Memandangkan kita faham di sebalik kemenangan pada pilihan raya 2021 kalau tak silap di Johor itu, dia menggambarkan bahawa itu satu suasana yang sangat berbeza ya. Pada ketika itu berlaku pembubaran bagi lakukan pilihan raya dalam setting di mana masing-masing bertanding di bawah payung masing-masing. Dan keputusan pada ketika itu jelas memihak pada Barisan Nasional. Tapi pada saya ukuran kepada pilihan raya yang lalu dibanding dengan pada ketika ini boleh dilihat daripada dua sisi yang berbeza. Satu, isu dan setting semasa yang berbeza yang barangkali bagi saya akan leverage kepada semua parti-parti politik. Kedua, pada ketika itu betul berlaku undi automatik dan juga undi 18 yang membesarkan pengundi, tetapi itu di peringkat awal pada ketika itu ya. Jadi euforia kepada pilihan raya itu kepada generasi pada ketika itu mungkin hanya sekadar untuk menyertai pilihan raya dan merasakan pengalaman mengundi dalam pilihan raya. Tapi pada kali ini saya rasa pengundi yang mengundi pada ketika itu menjadi pengundi yang berpengalaman kerana telah berhadapan dengan pengundi pilihan raya sebanyak 2 kali dan yang baru itu pula barangkali akan memerhati politik pilihan raya itu dalam perspektif yang lebih kita kata lebih bertumpu ataupun lebih fokus berbanding pada lebih umum. Justru kalau kita lihat daripada pilihan raya Johor yang akan datang, saya melihat setting itu lebih kepada parti mana yang mampu untuk navigate through dan barangkali lepas kepada majoriti mudah dalam setting yang sangat berbeza. Kerana pada ketika ini selalunya dalam mana-mana pilihan raya kita akan memberi kelebihan kepada penyandang. Namun isu dan juga sentimen semasa itu akan mencorakkan
pilihan raya pada ketika itu. Sudah tentu kelebihan-kelebihan itu barangkali ada kepada parti mana yang mampu untuk menangkap imajinasi pengundi, dan paling kita tunggu-tunggu ya, apakah parti baru yang telah pun diumumkan oleh Rafizi dan juga pasukannya akan masuk ke dalam pilihan raya itu secara solo, ataupun mungkin ada gentleman agreement dengan parti muda untuk menangkap segmen itu, memandangkan di Johor kita tahu kebanyakan kursi-kursi yang bertanding itu adalah kursi-kursi yang bersifat bandar dan sub bandar, yang mana kalau kita ambil matematik mudah daripada parti ini, inilah segmen kawasan yang sesuai bagi mereka, dan pengundi-pengundi di situ tu barangkali akan lebih tertarik untuk mengundi mereka sebagai satu lagi platform alternatif kepada parti politik yang ada, terutamanya mencabar Pakatan Harapan ya, sebagai yang lazimnya kita kaitkan sebagai pilihan utama pada kelompok ini. Dalam masa sama sudah tentu kita memerhatikan kekuatan Barisan Nasional. Apakah Barisan Nasional dengan mengumumkan go solo ini mampu untuk mengulangi kecemerlangan pada pilihan raya yang lalu. Dalam masa yang sama juga sejauh mana UMNO di bawah kepimpinan Dato' On ya, mempunyai aura itu untuk sebagai poster boy lah ya, yang mana kita tahu sebelum ini poster boy ketika pilihan raya Johor tu adalah orang lain, tapi bila Johor Barisan Nasional menang, orang lain. Justru ini mungkin juga ada pertimbangan dalam konteks UMNO sebagai sebuah parti yang kita faham ada tradisinya, dan dalam masa yang sama juga UMNO itu di bawah kepimpinan Menteri Besar yang pada ketika ini mampu untuk dilihat sebagai parti yang sesuai untuk citra orang Johor ataupun bangsa Johor itu dalam. Jadi ini mungkin secara awalnya lah ya, bacaan-bacaan yang kita boleh nampak dalam konteks melihat pilihan raya Johor, dan sudah tentulah paling penting bagi saya lah ya Datuk, dalam pilihan raya Johor ini apa yang kita boleh kutip dan baca selepas semasa dan selepas pilihan raya itu untuk melihat gambaran yang seterusnya. Sudah tentu gambaran seterusnya itu ada dua bagi saya. Pilihan raya negeri yang seterusnya yang mungkin berlaku di Sarawak, ataupun mungkin kita ambil Negeri Sembilan, sebab saya andaikan Melaka akan melakukan pilihan raya dulu seperti sebelum Johor, dan sudah tentulah kalau Negeri Sembilan berlaku, apakah ini akan membawa kepada perkara kedua, iaitu pilihan raya umum ke-16 itu sendiri. Tapi Saudara Mujibu, ketika Barisan Nasional menang di Johor, ketika itu belum ada kerajaan perpaduan. Yeah. Jadi Barisan Nasional menang atas banyak faktor, termasuk faktor Menteri Besar, faktor Bosku, faktor pengurusan COVID-19 ketika itu. Dan barangkali disebabkan itu, Barisan Nasional merasakan kenapa perlu pergi bersama dengan gabungan lain, walhal menang ketika pilihan raya negeri diadakan sebelum ini adalah sebagai gabungan sendiri. Jadi wajarkah mereka pergi dengan kerajaan perpaduan, atau memang kenyataan Menteri Besar itu jelas memberihalkan kedudukan sebenar di Johor beginilah, dan sepatutnya Pakatan Harapan ataupun mana-mana gabungan lain tidak melihat ini satu keputusan yang dianggap sebagai pengkhianatan. Sedangkan musuh mereka yang sebenar adalah gabungan lain. Kenapa, ada dua soalan di sini. Kenapa perlu dipersoalkan bila mana Barisan Nasional buat keputusan 56 kerusi akan ditandingi secara solo? Dan yang kedua, kenapa dilihat musuh itu adalah dalam kerajaan perpaduan sendiri, bukannya musuh sebenar di luar? Ya, saya setuju dengan soalan ini ya. Ada dua perspektif itu harus dilihat, memandangkan setting sebagai sebuah kerajaan perpaduan pada ketika ini mungkin berlaku di peringkat persekutuan, tetapi untuk di Johor itu hanya ada bersifat mutual understanding, memandangkan Barisan Nasional solid, ada majoriti yang diperlukan dan tidak timbul untuk melakukan sebarang penggabungan. Dan kita juga harus melihat ini daripada banyak perspektif. Satu, kalau kita ambil apa yang berlaku pada pilihan raya sebelumnya ya, kita harus bersifat adil ya, kerana Barisan Nasional pada ketika itu memenangi pilihan raya dengan peratusan keluar mengundi yang agak
rendah dan sederhana. Ya. Tetap kalau kita bandingkan apa yang berlaku pada 2021 dan mengambil pilihan raya umum ke-15 pada 2022 peratusan mengundi yang rendah di Johor memberi kelebihan kepada UMNO Barisan Nasional untuk memenangi majoriti bagi membentuk kerajaan negeri. Tetapi ketika pilihan raya umum 2022 di peringkat negeri Johor dengan peratusan mengundi yang agak tinggi sekitar 73 ke 74%, kita lihat Pakatan Harapan memenangi kerusi parlimen yang agak signifikan di Johor, dan ini juga kalau kita nampak sama template yang berlaku di Melaka pilihan raya negeri daripada 28 kerusi Barisan Nasional UMNO menang 21 kerusi, tetapi di dalam pilihan raya umum 6 kerusi itu tak dimenangi satu pun di dalam pilihan raya itu oleh UMNO yang mana 3 kepada PH, 3 lagi kepada Perikatan Nasional. Justru kalau kita tengok itu mungkin ini adalah concern seperti mana yang Datuk katakan tadi, kalaulah kita kata berlaku 3 penjuru secara umum kita tak masuk lagi yang parti baru ni lah. Pecahan undi itu lazimnya akan menguntungkan musuh sebenar tadi itu, iaitu Perikatan Nasional. Kalaulah kita kata seperti mana yang Datuk sebutkan tadi ada keletihan politik kecelaruan, maka kalau pengundi yang simplified pemikirannya dia kata yang tu pun sudah jadi kerajaan, yang ni pun jadi kerajaan, I tak puas hati, bagi je lah pada ni kan, nothing to lose, which is menang. Dan dalam masa yang sama juga concern itu kita harus balik melihat ini daripada perspektif parti masing-masing. Kalau bertanding solo dan kalau bertanding solo dan menang majoriti mudah contohnya untuk membentuk kerajaan, maka itu satu kemenangan yang kita kata expected daripada parti, dan ini menguntungkan parti kerana bertanding solo ini menguntungkan dari sudut pelbagai. Kalau kita ambil daripada perspektif mikro parti itu sendiri, dari sudut pertelagan untuk mencari calon daripada sudut untuk kesepaduan jentera, kesepaduan naratif, itu memudahkan semua. Tetapi kalaulah kita kata tidak ada jumlah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri, maka tidak mustahil mana-mana parti ini barangkali boleh untuk mencari perunding, dan perundingan itu akan menjadi mudah kerana tidak terikat kepada mana-mana paksi. Jadi mana-mana parti yang mampu untuk mencapai perundingan yang baik maka boleh membentuk kerusi. Jadi ini menjadikan pilihan raya itu fleksibel. Maka daripada aspek itu lebih mudah untuk bertanding solo. Saya ambil apa yang berlaku di Sabah. Di Sabah saya rasa antara sebab mengapa Pakatan Kerajaan itu tidak dapat memenangi majoriti yang sepatutnya, walaupun ada majoriti mudah bagi membolehkan kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan negeri di Sabah, tapi kita tengok parti-parti utama yang bertanding mungkin kita kata kita discount GRS, sebab GRS itu mempunyai komponen-komponen tertentu di dalamnya. Tapi lihat apa yang berlaku pada PH, apa yang berlaku pada UMNO Barisan Nasional daripada 14 kursi tinggal 6. PH daripada ada 3 kursi tinggal 1 dan Warisan menjadi parti yang terkuat dengan jumlah kerusi yang bagus, tapi tidak mampu kerana tidak ada pakatan itu, berbanding dengan GRS yang ada kita kata mutual understanding sebelum pilihan raya yang akhirnya berjaya membentuk kerajaan. Kalau kita bandingkan apa yang berlaku di Sabah ini, di sini kita boleh lihat kelebihan dan kekurangan dalam konteks itu, dan ini mungkin boleh dibawa ke Johor atas perkiraan-perkiraan gitu. Walaupun mungkin alasan yang kita boleh gunakan di Sabah itu settingnya mungkin berbeza, pengundinya mungkin berbeza kerana highly ethnicized di setiap kawasan-kawasan demografi pilihan raya itu banding dengan di Johor. Tapi ini mungkin boleh berlaku. Jadi mungkin keputusan UMNO untuk go solo tu, kalau saya melihat apa yang berlaku di Sabah, lebih memberikan banyak kelebihan dan lebih memberikan banyak advantage kepada UMNO sekiranya dalam dua perspektif tadi, ada majoriti muda boleh bentuk kerajaan sendiri tanpa ada masalah, ataupun kalau sekiranya berlaku hang dun tidak ada siapa yang memiliki kerusi yang cukup, maka perundingan itu boleh berlaku tanpa ada tekanan, dan lihat pada keadaan itu siapa barangkali yang memiliki kerusi yang terbanyak,
maka ada kelebihan untuk berunding dengan mana-mana paksi dan mungkin mereka mampu untuk bentuk kerajaan tanpa perlu ada tekanan. Ya, berbanding dengan di Sabah kita tahu itu sedikit tertekan kerana sudah ada mutual understanding, ada parti yang terpaksa korbankan kerusi mereka untuk memberi laluan kepada itu, yang mana bila dibagi pada kita katalah parti A bagi pada parti B bertanding, yang kalah, yang mana orang kata kalau parti A letak calon itu mungkin boleh menang sebab kami masih ada. Jadi ini perlu dinilai berdasarkan dengan pengalaman yang berlaku di pilihan raya yang lain. Mungkin juga kan bila Barisan Nasional Umum pergi Solo, bukan sekadar 56 kerusi, dia pun nak pastikan Johor pergi Solo tanpa ada pilihan raya negeri di Melaka dan juga Negeri Sembilan, supaya tumpuan hanya diberikan Johor mungkin. Apakah warisan akan masuk ke Johor dan juga Semenanjung bila melihat kepada warisan pernah bertanding. Ni orang kuat warisan jadi dia lebih memahami politik warisan. Apakah warisan akan menelusuri masuk ke Johor? Kerana kita tahu saya rasa sebilangan besar yang datang dari Sabah juga ramai ada di Johor bekerja di situ. Apakah itu satu peluang untuk warisan berkembang? Biar saya silakan dululah ya. Saya tidak nampak ada keperluan untuk mana-mana parti terutama daripada Sabah untuk bertanding di situ, especially pada warisan. Walaupun pada ketika ini saya pegawai yang dipinjamkan kepada Menteri Warisan tapi saya tidak terlibat dalam konteks itu untuk secara parti kerana saya berkhidmat sebagai pegawai di kementerian. Jadi tidak benar ura-ura katakan akan ada kerjasama warisan dengan parti Malaysia Bersama. Daripada sudut itu saya tidak boleh bercakap untuk warisan lah, tetapi kalau sebagai pemerhatian dalaman dari sudut pemerhatian saya rasa ini mungkin akan melunturkan apa yang kita panggil naratif Sabah for Sabahan, kerana ini juga barangkali menjadi bebanan kepada warisan sebelum memasuki pilihan raya ke umum yang ke-22 dan juga walaupun isu itu sudah tidak timbul dalam pilihan raya negeri baru-baru ini, tapi sedikit sebanyak dia menjadi satu orang kata peluru lah untuk menyerang warisan sebagaimana kata ini sebuah parti lokal tetapi kenapa perlu bertanding di itu walaupun dari satu sisi saya nampak itu tidak ada masalah bagaimana ketika mana saya turun ke pilihan raya negeri di Sabah naratif parti-parti lain juga mengatakan mengapa kalau parti Sabah dibawa bertanding ke Semenanjung menjadi satu isu dan polemik, sedangkan yang bertanding di Sabah ini banyak parti-parti dari Semenanjung. Jadi naratif itu ada benarnya juga cuma dari sudut bertanding atau tidak bertanding itu mungkin tidak menjadi isu kerana itu adalah pilihan kepada parti. Tapi yang penting adalah mengapa perlu bertanding dalam satu pilihan raya yang mana calculation dia itu melihat kepada chances untuk menang dan juga pembaziran sumber yang mungkin berlaku kepada sesuatu parti itu yang bagi saya mungkin tidak akan menguntungkan parti, dan juga core kepada parti itu barangkali tidak akan sampai kepada kawasan yang luar daripada kerangka itu. Justru itu saya kata dalam hal ini barangkali saya tidak nampak lah yang ada, tetapi sebagaimana di awal tadi ini terpulang kepada parti itu sendirilah untuk bertanding. Kerana pada saya kalaulah saya melihat pada perkara ini dengan pilihan raya umum ke-16 semakin hampir, yang mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa saja, adalah lebih baik mungkin seluruh tenaga dan sumber itu ditumpukan kepada itu berbanding dengan pergi kepada pilihan raya negeri yang bagi saya mungkin agak mustahil lah untuk dapat 1-2 kerusi di dalam konteks itu. Prof, nak tanya, senario Johor ni agak berbeza bagi pandangan saya sebab dia dipimpin oleh seorang menteri besar yang agresif, punya karisma yang baik, dan saya dari aspek melaksanakan kerja tugas beliau pun saya rasa beliau bagus dan masih muda lagi, dan
daripada report card yang dikeluarkan oleh Barisan Nasional Johor, saya lihat banyak masalah di Johor tu diselesaikan secara serta-merta oleh kerajaan hari ini dipimpin oleh Dato' On, Menteri Besar Johor. Senario itu berbeza dengan Negeri Sembilan. Sebab Negeri Sembilan ni dia secara tiba-tiba Barisan Nasional tarik sokongan terhadap Menteri Besar. Sebelum tu tak ada apa-apa isu yang begitu besar, cuma ada isu semasa ada perselisihan faham di antara undang dan juga yang tua. Jadi suddenly kita lihat UMNO tarik sokongan daripada kerajaan. Dan daripada apa yang pendapat saya lah, rakyat di sana tu tak begitu gembira dengan tindakan tersebut. Jadi peluang Barisan Nasional untuk memenangi kerusi di Negeri Sembilan atau mengekalkan 14 kerusi ni mungkin menjadi cabaran besar kepada mereka. Apa pendapat daripada analisis Prof? Ya, Tinggal di Seremban. tinggal di Seremban dan Mengajar memerhati di memerhati dengan dekat politik Negeri Sembilan. Ini satu perkara yang menarik lah, memandangkan kalaulah kita katakan berlaku pilihan raya di Negeri Sembilan dalam tempoh yang terdekat ini, kita harus melihat kepada beberapa aspek. Paling penting adalah melihat apa yang berlaku sebelum berlaku pilihan raya ini, terutamanya dalam pilihan raya 6 negeri di Negeri Sembilan. Pada ketika itu di Negeri Sembilan kita tahu bahawa mereka bergerak sebagai sebuah coalition. Ada gentleman agreement yang menyatakan bahawa di mana UMNO bertanding, PH tidak pasang calon, begitu juga sebaliknya, dan ini berjaya menyumbang kemenangan kepada UMNO kepada 14 kerusi itulah. Dan kita tahu dalam 14 kerusi ini UMNO menang pun dalam konteks ini UMNO menang pun tidaklah dengan majoriti yang banyak. Kita kata margin dia tu lebih kurang dalam 500 ke 800. Ada dalam kalau tak silap saya ada dalam 8 kerusi kalau tak silap ya. Jadi kalau kita ambil ini bertanding secara solo dalam Negeri Sembilan, persoalan dia adalah dengan pembesaran pengundi yang besar, dan Negeri Sembilan, UMNO Negeri Sembilan itu barangkali mahu untuk mengekalkan kerusi-kerusi strategik di kawasan yang Melayu tinggi ya. Dan pada ketika ini saya masih lagi melihat bahawa Perikatan Nasional mampu untuk breakthrough, walaupun ini bergantung juga pada bagaimana perjalanan politik Perikatan Nasional dalam konteks mereka itu berada di persimpangan dilema, sama ada masih bersama sebagai perikatan dalam konteks PAS dan juga Bersatu masih bersama ataupun tidak dalam itu, kerana vote bank untuk Melayu ini sudah tentu akan ditentang keras oleh Perikatan Nasional. Jadi sejauh mana UMNO untuk boleh mampu untuk menarik itu, dan juga saya tidak juga melihat bahawa kekuatan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan, terutamanya DAP, agak sedikit luntur. Kalau kita ambil kekuatan DAP secara relatif di Negeri Sembilan ini, saya tidak nampak ada penurunan yang ketara start daripada 2008 sehingga kepada 2022 konsisten di kawasan-kawasan DAP itu, dan mungkin di kawasan-kawasan bercampur yang mana PKR yang banyak mengorbankan kerusi mereka untuk kepada UMNO itu barangkali mungkin boleh bina momentum dan kita kena berlaku adil. Sosok Menteri Besar Negeri Sembilan ni masih dianggap sebagai antara yang Menteri Besar yang popular. Mungkin kita boleh tidak bersetuju dalam konteks kepimpinan, kita kata sosok MB ni kan. Tapi track record menyatakan bahawa kepimpinan Negeri Sembilan ni banyak, dari sudut pelaburannya naik, dari sudut pembangunannya naik, prestasinya juga dikatakan baik. Cuma mungkin isu yang barangkali membelenggu itu adalah isu adat itu sendiri Mungkin kita tahu hal-hal terkait begini ini barangkali akan menaikkan sensitivity, dan sudah tentulah bila ini kalau boleh berjaya di blend dengan baik oleh lawan, isu 3R itu mungkin akan melemahkan sedikit pengaruh PH di kalangan pengundi Melayu. Di sebalik mungkin boleh dapat pengundi Melayu. Jadi
kerencaman ini kalau kita sambung, barangkali antara bibit-bibit yang kita boleh nampak dan membaca apa bakal berlaku kalau Negeri Sembilan ada pilihan raya dalam tempoh terdekat ini. Tapi kalau katakan Dewan Undangan Negeri dipanggil untuk bersidang dan undi percaya atau tidak percaya diadakan atas undi besar, mampukah beliau bertahan? Ya, ini satu persoalan yang baik. Kalau kita kata status quo kekal, 14 itu ditarik dan 3 daripada Perikatan Nasional itu bersama, 14 itu sudah tentu itu akan hilang. Ya, cuma kita boleh berspekulasi. Ya, ada yang mengatakan bahawa di dalam 14 UMNO yang menarik sokongan itu masih lagi mengatakan bahawa tidak bersetuju. Ya, itu kita kata kita boleh berspekulasi. Jadi kalau kita ambil spekulasi itu, kita boleh mengatakan bahawa kebarangkalian masih lagi boleh kekal menjadi Menteri Besar. Di sebalik, kalau kita ambil tanpa spekulasi itu, ambil dari sudut angka yang nyata, maka kita kata hilanglah majoriti itu. Dan saya lihat langkah terbaik untuk menyelesaikan ini pada saya adalah membawa ke Dewan itu. Ini bagi saya lebih baik dan lebih bermaruah, dan menyelesaikan itu menerusi rule of the game. Ya, kerana pada saya melakukan pilihan raya dalam keadaan ini adalah sesuatu yang tidak perlu. Ya, memandangkan kita berhadapan dengan permasalahan geopolitik, kos pilihan raya yang semakin meningkat, dan keperluan untuk melakukan pilihan raya itu sebenarnya hanya untuk menukar Menteri Besar yang bagi saya sudah tentu akan mengganggu perjalanan pentadbiran negeri, which is kita ada presiden case sebelumnya yang menyelesaikan ini dengan cara baik, seperti mana di Perak ada undi percaya di dalam DUN, dan selepas kalah maka Menteri Besar pada ketika itu step down dan memberi laluan kepada itu. Ini bagi saya lebih baik kepada semua. Prof, nak tanya, berkenaan dengan populariti DAP di Negeri Sembilan dan secara keseluruhan, melihat senario di Sabah, mereka seakan-akan hilang kepercayaan daripada masyarakat Cina sendiri, jadi pengundi tegar DAP. Jadi bolehkah senario di Sabah tu harus tu boleh dirasai di Semenanjung, di pilihan raya negeri dan juga di pilihan raya akan datang? Baik, ini pandangan saya secara peribadi sebagai penyelidik yang berada di pilihan raya negeri Sabah sepanjang pilihan raya itu berjalan. Ketika mana di peringkat awal kami mendapati apa yang berlaku dalam konteks pengundi Cina ini sebenarnya ada pelbagai perkara yang menimbulkan rasa tidak puas hati kepada mereka, sehingga kan kursi-kursi yang dianggap selamat untuk DAP tewas semua, dan tewas semua tu bukan tewas yang kita kata nipis, ini tewas yang betul-betul besar. Jurang dia besar. Ya. Di peringkat awal kita dapati ketidakpuasan pengundi Cina tu lebih bersifat kepada internal problem di dalam DAP, yang melihat bahawa ada dua kamp yang berbeza dan mereka itu tidak dilihat sepadu pada ketika itu. Dan ditambah pula dengan isu-isu bahawa DAP sebagai sebahagian daripada kerajaan bersama JRS itu tidak dilihat mewakili suara mereka, terutamanya dalam isu-isu yang terkait dengan perbandaran dan juga isu-isu lokaliti lah. Kerana DAP ini menguasai bandar-bandar di Sandakan, di Kota Kinabalu. Kemudian gelombang kedua datang itu disebabkan mereka sudah melihat adanya ketidakpuasan hati kepada PH secara umum, especially terhadap pentadbiran kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang melihat kepada aspek ekonomi dan juga tadbir urus, yang mereka lihat bahawa janji-janji reformasi itu tidak berlaku dan juga perlahan. Apatah lagi ditambah dengan, kalau Datuk masih ingat kan, ada kontroversi lah, ataupun satu video yang kontroversi, ada orang datang tanya PM bila mau bayar. Ya. Itu sangat memberi impak, walaupun dilihat tidak melibatkan komuniti Cina, tapi dia berlaku di situ dan di sini. Jadi pada ketika itu mereka seolah-olah mengatakan bahawa we are no longer with
PH and DAP especially, tapi kita juga tidak akan beri undi kepada GRS, maka warisan is the best option. Jadi kalau kita tengok daripada situ, itulah barangkali antara reason mengapa ini. Cumanya kalau kita bawa dan kita blanket ini, apakah dia akan dibawa ke Semenanjung? Saya masih lagi berkatakan mungkin dan juga tidak. Jadi ya atau tidak jawapan saya di situ. Mengapa saya kata begitu? Sebab dalam konteks Sabah, dia berbeza kerana ini di-blend memandangkan faktor nasional dan faktor faktor tempatan, dan ditambah mempunyai option kepada warisan yang lebih meyakinkan, terutamanya terhadap sosok Datuk Seri Shafie Apdak di situ. Dan DAP juga di Sabah mengemukakan calon yang dilihat tidak sesuai, ya. Dan ada satu momen itu bila pengerusi DAP Sabah bertukar kerusi, ya, daripada kerusi selamat beliau pergi situ, itu dilihat sebagai lari daripada tanggungjawab. Dan berbanding kalau kita bawa ke Semenanjung atau di peringkat Malaysia lah, kerana DAP mungkin akan juga bertanding, dan mungkin juga kita mahu melihat apakah situasi di Sabah akan terjangkit di Sarawak, kerana di Sarawak juga DAP seolah-olah sama template macam di Sabah. Tapi kalau di peringkat Semenanjung ini, DAP pada saya masih lagi memiliki satu naratif yang kuat, dan kita lihat perkembangan semasa ini seolah-olah menunjukkan DAP cuba kembali menjadi parti sebelumnya. Kontroversi yang berlaku sekarang, kita tak mau sebutlah apa kontroversi itu, kerana secara umum semua tahu. Dan tokoh-tokoh DAP masih lagi dilihat sebagai tokoh-tokoh yang meyakinkan. Jadi ini yang tidak ada di Sabah, dan ketika ini di Sarawak, begitu juga kita tahu bahawa kepimpinan DAP di Sarawak itu juga dipegang oleh orang-orang yang lama dalam politik DAP negeri. Maka kalau mengemukakan seperti mana di Sabah, apakah juga itu berlaku dengan di Sarawak ini? Kita tahu gabungan GPS itu sangat kukuh, dan parti-parti Cina SUPP di Sarawak itu memang agak kuat, mempunyai kekuatan yang ni. Jadi beginilah untuk membaca dalam konteks itu, ya. Sebab kita pun tahu bahawa dalam konteks DAP ini, dia tidak akan bertanding di luar daripada kemampuan mereka, dan target biasa DAP itu adalah mengekalkan kerusi yang ada, dan melihat apa langkah seterusnya yang boleh dilakukan DAP dalam PH, ataupun selepas itu mungkin boleh melihat option di luar PH, dalam keadaan yang pada saya ketika ini masih lagi open for all. Saudara Mujibu, bagaimana dengan Perikatan Nasional? Kerana Tok Guru Hadi Awang telah membuat kenyataan bahawa kesabaran itu ada hadnya. Seolah-olah ada keretakan yang menunggu belah dalam Perikatan Nasional, seolah-olah hubungan di antara PAS dan Bersatu itu sedang berhadapan dengan masalah yang besar. Apakah keretakan itu akan membawa satu lagi episod baru dalam drama politik tanah air? Apakah PAS bersedia untuk bergerak solo, ataupun PAS akan bersama dengan kumpulan riset Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang ramai katakan senyap, barangkali disebabkan ada senario kehadiran Rafizi, Nik Nazmi, maka kedudukan Datuk Seri Hamzah itu tiba-tiba senyap sementara. Tetapi sebenarnya mungkin sedang bergerak untuk memantapkan kedudukan, membawa kepada satu ikatan baru, ataupun akan ada satu lagi gabungan lain. Ya, ini barangkali menarik lah, memandangkan walaupun pada masa ini tumpuan itu banyak diberikan kepada Pakatan Harapan UMNO Barisan Nasional, tapi melupakan bahawa Perikatan Nasional ini, ya, di sebalik kekecohan yang berlaku, masih lagi tetap memiliki satu vote bank yang kukuh, terutamanya PAS sebagai sebuah jenama yang begitu bertapak di kalangan pengundi Melayu yang bagi saya semakin membesar, ya. Dan dalam masa yang sama juga kita tahu bahawa PAS memiliki pengundi yang sangat istiqomah, sangat berdisiplin, ya. Tidak akan melihat apa juga yang berlaku dari sudut calon, isu semasa, ya, sentimen, akan tetap memilih PAS dalam konteks itu. Tetapi untuk PAS bergerak lebih jauh, sebagai sebuah parti barangkali sedar
bahawa gabungan itu perlu, ya, memandangkan memenangi kerusi-kerusi di kawasan Malay Belt, ya, dan menguasai beberapa negeri itu mungkin tidak akan membantu mereka untuk keluar daripada kepompong itu dan kembali ke Putrajaya sebagai kerajaan tanpa gabungan yang padu. Dan dalam keadaan ini barangkali Perikatan Nasional itu melihat gabungan bersatu, PAS dan juga gerakan dan juga dicampur dengan IPR itu, ya, mungkin akan memberi nilai tambah. Tetapi kita juga tidak menolak bahawa PAS dalam menilai siapa yang menjadi gabungan mereka itu sudah tentu akan melihat bersatu sebagai gabungan yang paling kuat, ya. Tetapi pada ketika ini dilema PAS adalah untuk terus bekerjasama dengan kelompok yang dipimpin oleh Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang pada ketika ini kekuatannya dilihat semakin merosot disebabkan tindakan parti itu untuk menepikan pemimpin-pemimpin lain di dalam parti itu, dan pemimpin lain gerakan riset itu dilihat lebih convincing kerana kebanyakan mereka itu adalah kelompok-kelompok yang dilihat lebih radikal berbanding dengan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Dia lebih kepada pemimpin lama dan mereka-mereka yang berhijrah daripada parti lain di situ. Jadi kalau kita meletakkan diri kita dalam konteks PAS, ya, dengan kekuatan Perikatan Nasional itu sebenarnya berada di tangan PAS, ya, dan kita tahu bersatu itu sebenarnya menumpang kekuatan daripada PAS itu, ya, maka mungkin dalam konteks ini kita harus memilih siapa di antara dua kelompok ini yang akan memberi kelebihan, ya, kerana agak mustahil pada ketika ini untuk PAS kembali menyatukan kedua kem yang terpisah ini. Dan PAS juga kalaulah kata ingin bertanding solo dan tanpa bantuan daripada kelompok bersatu ini juga barangkali agak sukar, kerana saya masih lagi tidak melihat PAS ada kekuatan untuk memancing undi kepada kelompok Melayu yang barangkali kita kata atas pagar dan progresif, terutamanya di kawasan-kawasan bandar yang bagi saya memerlukan orang-orang daripada bersatu, yang mana pada ketika ini saya lihat lebih banyak orang-orang itu ada bersama pasukan riset. Jadi pertimbangan sebegini sebenarnya yang barangkali perlu diteliti dengan baik, kerana mengambil salah satu daripada kelompok ini akan mengganggu dan menjejaskan kestabilan Perikatan Nasional itu, yang barangkali membawa kita kepada keputusan sama ada PAS mahu lagi bersama bersatu di dalam konteks itu, atau membuang bersatu dan mengambil riset untuk menjadi sebuah paksi baru yang kita katakan menggantikan bersatu dalam konteks itu. Kerana pada saya cabaran sebenar bersatu ini bukanlah di kawasan-kawasan Melayu, tetapi untuk mengambil kerusi-kerusi yang keseimbangan pengundi Melayu itu agak seimbang. Kerana pada saya, kalau saya melihat ini berlaku, perpecahan undi itu barangkali akan memberi kelebihan kepada parti mana yang mampu untuk mendapat undi daripada yang bukan mengundi mereka. Kalau ini berlaku, maka barangkali Perikatan Nasional akan hilang chances untuk menang di kursi itu dan akan memberi kelebihan kepada mungkin kita kata Pakatan Harapan, ataupun pada ketika ini mungkin juga parti Malaysia United Party ataupun kelompok lain. Itulah yang bakal kita lihat kot dalam episod-episod akan datang. Kerana sedang berlaku banyak gerakan, kedinamikan politik yang tidak lagi stabil. Banyak yang telah kita bincang, saudara Mujibu, Johor, Sabah, DAP, politik semasa dan juga politik bangkang masa saya rasa terlalu singkat. Barangkali kita perlu menjemput saudara Mujibu dan juga Dr. Taufik sekali. Dulu sama baik. Jadi terima kasih Tuan Profesor Mujibu kerana bersama kita hari ini, dan kepada penonton-penonton, hari ini kita telah bincang tentang sedikit sebanyak tentang percaturan politik dan masa depan politik negara dan masa depan parti-parti politik. Jadi saya harapkan penonton-penonton dapat sedikit sebanyak pencerahan daripada perbincangan hari ini, dan sila like, share dan subscribe podcast kami, dan harap kita akan berjumpa di episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Prof.
Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih.